Nampak? Total spend RM230. So sama lah macam AI cakap, iaitu dekat bawah ni RM230. Okay, sama Okay, so hari ni saya nak ajar korang macam mana kita nak tengok sale dan data spend daripada MetaX tanpa kita buka MetaX Ads Manager dan tanpa kita buka WooCommerce. So semuanya kita boleh gunakan dalam phone je. So kita akan gunakan AI nama dia ChatGPT. So dalam ChatGPT, dalam phone dia ada apps tau. So korang download dulu apps dia. Lepas tu bila dah masuk, korang kena panggil plugin yang macam saya dah set plugin tu, iaitu nama dia Meta. Okay, MetaX. So ini untuk tarik spending. Kita nak tarik data tu supaya ChatGPT boleh baca spending berapa. So lepas tu kita panggil yang kedua plugin WooCommerce. Okay. So sekarang ni WooCommerce untuk tunjukkan sale. So bila dah ada dua plugin ni, kita minta lah data yang kita nak. Saya nak data apa? Sales bagi data sales dan spending. Okay, minggu lepas. Okay, minggu lepas. Okay, so saya tekan hantar. Okay, so saya nak tengok, katakanlah saya nak tengok data sales minggu lepas, kan, termasuk juga spend. So kita tengok adakah betul dia boleh tarik data exactly daripada saya punya MetaX dan WooCommerce. So dia cakap minggu lepas 13 hingga 19. So betul lah, sebab hari ni 20 hari bulan. So dia akan take time sedikit, tapi okey lah, sebab kita hanya minta menggunakan telefon tanpa kita buka PC kita ke laptop kita ke, semata-mata nak tengok data sale ni. Okey, cantik dah dapat. So minggu lepas complete order sebanyak 15 order. Okey, kutipan 897. Okey, lepas tu dengan fee RM15 semua. And semua data ada, termasuk apa produk yang diorang beli. Ada RM produk 39, ada RM 99. Lepas tu daripada Meta pula spend RM230. Okay, lepas tu ni CBP RM23, ROAS 3. So kita nak tengok betul ke tak, so kita kena masuk pula dalam PC. Macam AI cakap tadi 13 dengan 19 dia ambil. And bila kita tekan update, okay, so saya dah update. Nampak? Total spend RM230. So sama lah macam AI cakap, iaitu dekat bawah ni RM230. Okay, sama Okay, sekarang ni sale pula. Kita tengok sama ke tak. So saya akan buka saya punya dashboard WooCommerce. So ini adalah tarikh 13 dengan 19 juga. So 15 order sebanyak 897. So adakah betul? Kita tengok balik. Nampak? 897. Lepas tu apa tadi, 15 order. Nampak atas sekali 15 order. So AI memang akan bagi lagi detail lah. Sebab tu saya cakap AI tu best, sebab dia bagi dalam keadaan data yang kadang-kadang kita minta simple, tapi dia suka bagi data yang lebih baik, kan? Berapa fees tolak siap-siap. Okay, kalau tengok berapa ringgit yang ambil 39, berapa orang ambil 99. So lepas tu add on saya punya upsell, berapa persen daripada orang yang beli 39. So faham tak? Sebab itu kita sebenarnya zaman sekarang kena utilize AI. Bukan sekadar kita connect macam itu je, tapi kelebihan dia baca data yang lagi better daripada kita sendiri tengok Ads Manager ataupun WooCommerce. Sebab tu saya nak cadangkan korang cuba cari course yang mana-mana lah orang boleh ajar supaya pandai gunakan plugin ChatGPT ni dengan sangat-sangat baik lah. Utilize betul-betul. Saya tak ajar korang gunakan yang advance macam cloud. Okay, saya gunakan ChatGPT je. Itu pun boleh buat dan gunakan phone. Itu belum lagi kalau korang buat apps gunakan ChatGPT. Saya memang dah buat apps gunakan ChatGPT dan saya ada juga panduan tu. Saya ajar macam mana, saya tunjuk depan-depan dalam panduan tu macam mana kita buatkan gambar dengan ChatGPT. Lepas tu gambar tu kita run ads dengan ChatGPT. Lepas tu boleh dapat sale. Maksudnya saya tak langsung tanpa buka WooCommerce, tanpa buka MetaX, semuanya saya set up hanya menggunakan prompt.